Yang dihormati Ustaz Wan Muhammad Yusof bin Wan Cik serta para peserta seminar pada hari ini. Saya Ashmusfirah binti Akbar Ali dan di sebelah saya Nur Auni Batrisha bin Zul Asmadi daripada kumpulan 5 akan membentangkan kajian yang bertajuk Pengurusan Ibadah Haji dalam Situasi Krisis, Pandemik dan Bencana, Analisis Fiqh Maqasidi, Fiqh Krisis, Hifz an-Nafs. Sebelum masuk kepada perbincangan utama, kita mula dulu dengan pengenalan bagi kajian ini. Sebagaimana kita tahu, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang berkemampuan. Akan tetapi dalam situasi tertentu seperti pandemik COVID-19, bencana alam ataupun ancaman keselamatan menjadikan pelaksanaan ibadah haji akan berdepan dengan pelbagai cabaran yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan berasaskan maqasid syariah. Oleh sebab itu, konsep Hifz an-Nafs iaitu pemeliharaan nyawa menjadi sangat penting. Ia merupakan salah satu daripada ad-daruriyat al-khams dalam maqasid syariah yang menekankan kepentingan menjaga nyawa manusia sebagai keutamaan utama. Seterusnya, kita masuk kepada pernyataan masalah. Kajian ini bermula dengan persoalan bagaimanakah ibadah haji boleh diteruskan atau diuruskan ketika berlaku krisis yang mengancam keselamatan jemaah. Hal ini kerana pandemik dan bencana boleh menyebabkan risiko kehilangan nyawa, penularan penyakit serta gangguan terhadap sistem pengurusan haji. Oleh itu, pengurusan haji memerlukan asas syarak yang jelas supaya setiap keputusan yang dibuat bukan sahaja praktikal, malah selaras dengan kehendak syarak. Okey, seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian bagi kajian ini adalah mengenal pasti konsep Hifz an-Nafs dalam maqasid syariah serta hubungannya dengan pengurusan ibadah haji semasa krisis. Kedua, menganalisis bentuk-bentuk krisis seperti pandemik dan bencana serta kesannya terhadap pelaksanaan ibadah haji. Dan yang ketiga, menilai aplikasi fiqh krisis dan keselarasan langkah-langkah pengurusan haji semasa krisis dengan prinsip maqasid syariah. Seterusnya, dapatan kajian. Yang pertama, konsep hifz dalam maqasid syariah dan hubungannya dengan pengurusan haji ketika krisis. Hifzun nafs merupakan salah satu daruriyatul khams yang mana ia menekankan tentang pemeliharaan nyawa menjadi keutamaan dalam syariat Islam dan prinsip ini menjadi asas kepada pengurusan haji ketika krisis. Selain itu, dapatan kajian mendapati bahawa terdapat beberapa bentuk krisis yang menjejaskan ibadah haji. Antaranya, krisis kesihatan awam seperti pandemik dan krisis alam sekitar seperti gelombang haba dan ia akan menyebabkan berlakunya kesesakan, dehidrasi dan risiko kematian jemaah. Yang ketiga, aplikasi fiqh krisis dalam pengurusan haji ketika waktu krisis menggunakan kaedah yang dilaksanakan ialah kaedah fiqh darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, iaitu menolak kemudaratan didahulukan daripada memperoleh manfaat. Yang keempat, langkah-langkah seperti pengurangan kuota, penetapan had umur jemaah, penjarakan sosial dan pemakaian pelitup muka serta ujian kesihatan adalah selari dengan prinsip hifzun nafs dalam maqasid syariah. Okey, seterusnya adalah perbincangan utama bagi kajian ini. Antaranya yang pertama adalah Hifz nafs sebagai keutamaan. Dapatan kajian tadi menunjukkan bahawa prinsip Hifz an-Nafs menjadi asas utama dalam pengurusan haji ketika krisis. Langkah seperti pengurangan kuota, had umur, SOP kesihatan membuktikan bahawa pemeliharaan nyawa diutamakan dalam syariah. Sebagai contoh, semasa musim haji yang mengalami cuaca panas yang lama, pihak berkuasa menyediakan kemudahan seperti kesihatan tambahan, kawasan teduhan dan sistem pemantauan jemaah bagi mengurangkan risiko dehidrasi serta kematian akibat strok haba. Okey, isi penting yang kedua pula ialah konsep istita'ah, iaitu istita'ah bukan hanya merujuk kepada kemampuan kewangan dan fizikal, malah turut melibatkan aspek keselamatan dan kesihatan. Oleh itu, individu yang berdepan dengan risiko besar boleh menangguhkan haji sehingga keadaan lebih selamat. Sebagai contoh, walaupun seseorang itu mempunyai duit yang cukup untuk tunaikan haji, tetapi keadaan kesihatannya berisiko atau berlaku wabak yang serius, jadi aspek keselamatan itu juga perlu dititikberatkan sebelum dia menunaikan haji. Istita'ah bukan sahaja daripada segi kewangan dan fizikal, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan diri.
Isi penting yang ketiga adalah peranan fiqh krisis. Pengurusan haji semasa pandemik selaras dengan kaedah fiqh. Darul mafasid muqaddam ala bil masalih. Kaedah ini menunjukkan bahawa mencegah kemudaratan itu lebih penting berbanding memperoleh manfaat apabila berlaku darurat. Sebagai contoh, keputusan menghadkan bilangan jemaah pada musim haji pandemik COVID-19 adalah berasaskan kaedah fiqh tadi, iaitu menolak mudarat dahulu daripada memperoleh manfaat. Walaupun haji ada manfaat yang besar, tetapi disebabkan risiko tersebar penyakit boleh mengancam nyawa, jadi perlu dielakkan terlebih dahulu. Isi yang terakhir adalah keselarasan dengan maqasid syariah. Langkah-langkah seperti vaksinasi, penjarakan sosial dan ujian kesihatan membuktikan bahawa pengurusan haji semasa krisis selaras dengan maqasid syariah. Dan tujuannya adalah untuk menjaga nyawa dan memastikan kemaslahatan jemaah terpelihara. Sebagai contoh yang paling jelas adalah semasa pandemik COVID-19, apabila Arab Saudi menghadkan kuarta haji, mewajibkan vaksinasi dan melaksanakan SOP kesihatan yang ketat, walaupun langkah tersebut menghadkan pelaksanaan ibadah secara biasa, ia bertujuan memelihara nyawa jemaah selaras dengan prinsip hifz an-nafs. Sebagai kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa prinsip hifz an-nafs merupakan asas utama dalam penguasaan ibadah haji ketika berlakunya krisis. Melalui pendekatan fiqh krisis dan maqasid syariah, berbagai keputusan yang diambil oleh pihak berautoriti bukanlah bertujuan untuk meningkatkan ibadah, tetapi untuk memastikan nyawa dan kemaslahatan jemaah sentiasa terpelihara. Oleh itu, kajian ini menunjukkan bahawa fleksibiliti syariah mampu memberikan penyelesaian yang sesuai terhadap cabaran semasa tanpa mengabaikan tujuan asal pensyariatan ibadah haji. Bagi cadangan kajian, penggunaan teknologi dalam pengurusan haji perlulah diperkasakan bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Di samping itu, persediaan menghadapi pelbagai krisis pada masa hadapan juga perlu dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan dan kebajikan jemaah haji sentiasa terpelihara. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.